Apakah perbezaan antara terbinik dengan polip? Okey, tengok video ni sampai habis. Kebiasaannya kita tengok ataupun pesakit datang jumpa doktor cakap ada masalah polip yang bengkak. Sebenarnya itu bukan polip, itu adalah terbinik. Persamaan antara polip dengan terbinik. Polip ni berada dalam hidung, terbinik pun dalam hidung. Kalau kita tengok, kedua-duanya bentuk agak bujur dan dia biasanya boleh membesar. Biasanya dia bengkak disebabkan oleh kesalahan hidung ataupun resdung, iaitu keradangan. Perbezaan pula, terbinik ni setiap orang ada. Kita ada terbinik sebelah kanan dengan sebelah kiri. Di dua-dua belah ada 3, atas, tengah dengan bawah. Jadi bila kita tengok dalam hidung memang akan nampak terbinik. Manakala polip pula tidak semestinya seseorang itu ada polip. Siapa yang ada polip itu adalah seseorang yang ada penyakit. Polip boleh ada sebelah hidung ataupun dua-dua belah hidung. Kalau kita tengok direct, tengok pakai lampu suluh, apa yang kita nampak tu adalah terbinik. Biasanya kita tidak nampak polip. Kalau nampak polip, maknanya polip tu dah terlalu besar sampai ke lubang hidung. Biasanya untuk nak tengok polip tu, doktor kena buat skop. Buat skop masuk dalam hidung, barulah nampak polip. Sedangkan terbinik tu tak buat skop pun dah boleh nampak. Dari segi rupa, polip ni dia berkilat, dia macam lembek. Manakala terbinik dia lebih keras, dia sejenis daging isi yang agak keras, color pink. Manakala polip pula dia keputihan. Biasanya polip ni kita boleh tarik, manakala terbinik tak boleh. Kalau nak tarik, dia memanjang sampai ke belakang, kita kena potong, barulah kita boleh tarik keluar. Apa lagi perbezaan polip dengan terbinik? Polip ni boleh jadi akibat ketumbuhan ataupun kanser, manakala terbinik biasanya bukan kanser ataupun bukan ketumbuhan. Fungsi terbinik tu ialah untuk penapis. Udara yang masuk ke dalam hidung tu ditapis. Dengan adanya polip tu, maka habuk-habuk akan ditapis. Kiranya udara pergi ke paru-paru tu udara yang lebih bersih, yang telah ditapis. Dan lagi satu, polip terbinik tu bertindak untuk supaya udara yang masuk tu lebih suam. Dia bukannya udara yang sejuk pergi ke paru-paru. Dia seolah-olah untuk melindungi kita punya paru-paru. Dia macam askar lah, first line. Bahagian depan sekali udara yang masuk akan ditahan oleh polip. Itulah sedikit tentang perbezaan polip dengan terbinik. Apa lagi ya? Okey, polip ni biasanya kita kena kenal pasti penyebab. So nak kenal pasti, tengok ciri-ciri, kena buat CT scan dan kena ambil biopsi, kena ambil isi dia, hantar pergi makmal untuk confirm apakah dia isi tersebut. Itulah. Okey, semoga manfaat. Assalamualaikum.